Assalamualaikum semua. Dan sedar tak sedar kita dah nak habis dah bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ni kita akan ubah satu bulan ni punya cara hidup kita sekejap dengan bersahur, berbuka dan juga tarawih. Maya Mecun pun cara hidup juga di bulan Ramadan. Ya, boleh kata juga, tapi aku tak nak cakap tu cara hidup. Dia macam lebih kepada cara untuk tak nak hidup lama. Terkoyak. Tak terlupa juga aktiviti pergi ke bazar hari-hari. Tapi aku tak aku pergi bazar ni ikut mood. Kadang-kadang nak gerak daripada rumah tu pun tak larat. Dalam cerita aku ni, aku nak cerita benda-benda yang jadi kat aku time bulan puasa dan juga cerita special daripada kawan aku ni. Misteri tilam bergerak di bulan puasa. Tapi ni cerita last Aku nak bagi korang tengok dulu cerita-cerita aku, baru korang tengok cerita seram special ni. Okey dah. Bulan puasa ni kita ada satu malam yang dipanggil malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di malam ni kalau korang beribadah, banyak pahala dia korang dapat. Macam malam korang nak dapatkan bonus. Tapi video aku ni bukan nak berceramah. Walaupun ada orang cakap muka aku ni macam ustaz, entah part mana tak nampak ustaznya. Janggut aku ni pun boleh kalah dengan janggut kambing. Okey, tolak ke tepi pasal benda tu. Pasal Lailatul Qadar ni kan, masa kecil dulu ada orang cakap malam ni semua benda akan bersujud sebab malam ni special kan. Dan masa aku kecil dululah kan, aku digembar-gemborkan dengan kisah malam ni pokok pun bersujud. Biak, betul. Aku tak pernah cerita benda ni, tapi aku takut tau dengan pokok-pokok yang masa kecil. Lagi-lagi dengan pokok yang besar, akar-akar dia terkeluar, branch dia berjuntai. Dah besar ni tak takut dah lah. Apanya nak takut? Kalau dalam movie pokok hidup pun cakap sepatah-sepatah je. Siapa dia koyak aku kecek sepatah-sepatah? Sekmu je nak faham. Dan disebabkan cerita ni lah, aku tiap malam bangun aku takut nak pergi tengok ikut tingkap tau. Sebab masa tu aku risau tau, apa jadi kalau aku terselak lansir dan tiba-tiba aku ternampak pokok tengah sujud. Manusia senyap lah weh, batas maya tu. Kisah ni sebenarnya nak menggambarkan keajaiban malam Lailatul Qadar tu sendiri. Tapi entah macam mana cerita yang digembar-gemborkan tu menjadi sedikit tak betul dan mitos. Korang boleh tengok video Ustaz Adnin ni, dia ada cerita pasal pokok sujud ni. Sebelum kita teruskan cerita ni, aku ada benda sikit aku nak share. Guys, aku ada benda cool ni nak buat unboxing. Ini adalah power bank Ugreen dengan design karakter Genshin Impact. Kau siapa? Dan kenapa ada muka aku dekat kotak yang kau pegang tu? Bro Kinich, bro, kau famous bro. Sebab tu dia letak muka kau kat power bank Ugreen ni. Ni artifact apa? Sini aku nak unbox lagi barang-barang daripada Ugreen ni. Ada banyak lagi muka kau. Dalam kotak limited edition ni ada banyak barang-barang menarik antara kolaborasi Genshin Impact dengan Ugreen. Ini adalah power bank 20,000 mAh dengan 130 watts fast charge. Di sini ada design LED UI yang smart. Ini pula 65 watts port gun fast charge. Siap dengan 3 port untuk charge. Dan ada design muka Kinect kat sebelah ni. Boleh digunakan sekali dengan kabel plug yang dia bagi ni, dengan design comel pad dia ni. 65 watt 3 port gun fast charger ni, dia bagi 3 pin dengan 2 pin. Sesuai lah kalau nak bawa pergi travel. Ini pula adalah 2-in-1 magnetic wireless charger dengan design Genshin Impact dan juga kolaborasi Ugreen yang cantik dan kemas. Ni antara beberapa benda menarik lagi macam pouch bag, keychain comel ni dan beberapa lagi cenderati-cenderati yang menarik ni semua. Alamak, barang kita kena curi. Weh, Kinect, tolong lah. Nak pergi mana tu, cepat-cepat. Hiya. Hai. Kat mana kita tadi okey. Masa bulan puasa kan, syaitan dan iblis semua akan dirantai. Dan masa aku kecil dulu, aku fikir bulan ni adalah bulan yang bebas daripada kejahatan. Semua jadi baik bulan ni sebab tak ada syaitan kacau dan menghasut. Dan juga kalau menguap bulan ni tak payah tutup mulut sebab tak ada syaitan nak masuk kan. Dan satu lagi, bulan ni aku macam jadi berani sikit masa budak-budak dulu sebab tak ada benda-benda mistik nak kacau aku dekat luar malam-malam. Cosplay kat Ponti ke tu? Dan kisah yang aku nak cerita kali ni adalah cerita yang terjadi masa aku dekat sekolah asrama dulu. Masa ni semua orang tengah relax, tenang buat kerja sekolah. Dan ada seorang budak ni, dia pergi ke area bilik guru. Dan aku lupa nak cakap waktu ni adalah prep malam. Dan masa tu tiba-tiba budak tu, dia menjerit ketakutan. Lepas tu orang tanya dia, kenapa dia menjerit? Dia cakap yang dia kena kacau dengan benda mistik. Masa ni kita orang pun mempersoalkan lah kan, wait a minute, bulan puasa tu mana ada hantu kan? Entah dia. Tapi itulah, ada orang cakap yang bulan ni syaitan je yang kena rantai, jin tak. Jadi mungkin budak tu kena kacau dengan jin. Buat 3 permintaan. Masa tu budak-budak kat sekolah aku tu semua takut lah sekejap kan. Siap takut nak lalu ke area tu lah. Seram nak keluar sorang-sorang malam-malam. Dan sampai kesudah lah, aku tak tahulah apa yang budak tu nampak sebenarnya. Dia berhayal ke? Dia kena gangguan emosi ke? Entahlah. Budak tu je yang tahu. Boring lah. Nak create drama lah.
Cerita next aku ni adalah cerita pasal kawan aku. Dia bukan pengalaman aku. Pada suatu malam Lailatul Qadar, kawan aku ni Kai dan kawan-kawannya, diorang bercadang untuk bermalam dekat satu tempat mengaji Al-Quran diorang ni. Kai ni mula-mula bukanlah nak pergi sangat pun, tapi sebab kawan-kawan dia ajak, dia pun on je. Boleh tidur ramai-ramai sambil pillow talk. Lepas tu debit-debit kawan dengan bantal. Kai tak cakap pun macam tu, aku tambah je part tu. Dan masa tu tiba-tiba tilam tak cukup. Jadi seorang kawan Kai ni terpaksalah pergi ambil Toto. Toto ni dia ada dalam satu almari lama yang dah reput tau. Bila dah bentang je Toto tu, semua orang pun tanpa melengahkan masa terus baring kat atas Toto tu. Tiba-tiba Kai cakap dia rasa macam ada benda bergerak-gerak kat bawah Toto ni. Kai ni pun selak lah slow-slow. Dan alangkah terkejutnya Kai ni dengan apa yang dia nampak dekat bawah Toto tu. Ada tikus. Dan besar mat. Dan bukan seekor, tapi satu keluarga. Mungkin dia orang pun tengah tidur-tidur syok-syok, tiba-tiba ada giant penyek dia orang. Tak habis kat situ tau. Bukan ada tikus banyak je, ada juga banyak bangkai-bangkai tikus. Dia macam tikus ni tak boleh move on tau, yang family-family dia dah arwah. Jadi dia orang tidur sekali je semua. I miss you father. Tu bangkai raccoon lah. Mungkin saya ni tikus mix raccoon. Last-last Kai dengan kawan-kawan dia ni pun lalui dah satu traumatic experience. Dan dia orang pun tidur je lah dekat lantai dengan redanya. Harap-harap dia orang tak dapat lagi lah kejutan daripada tikus. Saya apa tikus? Saya tak tikus. Dan itulah beberapa kisah bulan Ramadan aku dan kawan aku. Semoga korang terhibur dan jumpa lagi di bulan depan pula. Alright, aku gerak lu.